Pernahkah anda terfikir, di manakah anda menjual shilling lama yang tersimpan di rumah? Adakah anda benar-benar pasti shilling itu hanya bernilai 5 sen? Atau mungkin ada seseorang yang sanggup membayar ribuan malah puluhan ribu dolar untuk mendapatkannya? Jangan tinggalkan video ini walaupun sesaat kerana pada penghujung video nanti saya akan berkongsi nilai yang dikaitkan dengan shilling 5 sen Malaysia 1995 yang membuatkan ramai orang mula membuka semula tabung lama, laci, dompet usang dan kotak simpanan mereka. Apa yang anda akan dengar hari ini mungkin mengubah cara anda melihat shilling kecil yang selama ini dianggap tidak bernilai. Sebelum kita bermula, pastikan anda tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru tentang shilling Malaysia yang semakin mendapat perhatian pengumpul. Setiap minggu kami berkongsi maklumat menarik, kisah unik dan fakta yang mungkin membantu anda mengenali shilling yang mempunyai nilai luar biasa. Shilling 5 sen Malaysia tahun 1995 merupakan salah satu shilling yang pernah digunakan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia dalam urusan harian. Ramai yang menggunakannya untuk membeli gula-gula, membayar baki di kedai runcit atau sekadar menyimpannya di dalam tabung tanpa pernah memikirkan bahawa suatu hari nanti shilling seperti ini akan menjadi topik hangat dalam kalangan pengumpul. Apa yang menarik ialah bukan semua orang memberi perhatian kepada shilling kecil seperti ini. Kebanyakan individu lebih gemar menyimpan shilling bernilai lebih besar seperti 50 sen atau RM1 lama. Namun dalam dunia numismatik, saiz bukanlah penentu utama nilai. Kadang-kadang shilling yang paling kecil mampu menarik perhatian paling besar jika mempunyai ciri-ciri tertentu yang dicari oleh pengumpul. Bayangkan anda sedang mengemas rumah dan menemui beberapa keping shilling 5 sen Malaysia 1995 di dalam bekas lama. Kebanyakan orang mungkin akan memasukkannya semula ke dalam tabung atau membelanjakannya tanpa berfikir panjang. Tetapi seorang pengumpul berpengalaman akan melihat shilling itu dengan lebih teliti. Mereka akan memeriksa setiap bahagian, setiap huruf, setiap angka dan setiap permukaan kerana di situlah rahsia sebenar boleh tersembunyi. Salah satu perkara pertama yang sering diperhatikan ialah keadaan fizikal shilling tersebut. Shilling yang masih mempunyai permukaan yang bersih, ukiran yang jelas dan tidak banyak kesan calar biasanya lebih menarik perhatian. Walaupun dua shilling mempunyai tahun yang sama, keadaan fizikal boleh menyebabkan perbezaan nilai yang sangat besar. Selain itu, terdapat juga pengumpul yang mencari shilling yang mempunyai kesilapan ketika proses pengeluaran. Kesilapan seperti ini bukan sesuatu yang biasa berlaku. Ia mungkin melibatkan kedudukan tulisan yang sedikit berbeza, cetakan yang kurang sempurna atau ciri-ciri lain yang menjadikan shilling itu unik. Apabila sesuatu shilling sukar ditemui dalam keadaan tertentu, permintaannya boleh meningkat dalam kalangan pengumpul. Ramai orang menyangka setiap shilling yang dikeluarkan mempunyai rupa yang 100% sama. Hakikatnya, proses pengeluaran berjuta-juta keping shilling bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang terdapat sedikit perbezaan yang hanya dapat dikenal pasti oleh mereka yang benar-benar memahami dunia pengumpulan shilling. Inilah sebabnya mengapa ramai pengumpul menggunakan kanta pembesar apabila memeriksa shilling mereka. Mereka tidak hanya melihat angka tahun, malah memeriksa bahagian tepi, permukaan, tulisan dan setiap butiran halus yang mungkin tidak disedari oleh orang biasa. Satu lagi faktor yang sering dibincangkan ialah jumlah shilling yang masih wujud dalam keadaan terbaik. Walaupun berjuta-juta keping mungkin pernah dikeluarkan, hanya sebahagian kecil yang berjaya disimpan dalam keadaan hampir sempurna. Kebanyakan shilling telah lama digunakan, tercalar, berubah warna atau rosak akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Disebabkan itu, ramai pengumpul sanggup meluangkan masa bertahun-tahun untuk mencari satu keping shilling yang benar-benar memenuhi kriteria mereka. Bagi mereka, memiliki shilling yang sukar ditemui memberikan kepuasan tersendiri dan melengkapkan koleksi yang dibina selama bertahun-tahun. Menariknya, minat terhadap shilling lama semakin berkembang dari tahun ke tahun. Generasi muda mula menunjukkan minat untuk mengenali sejarah wang shilling, manakala golongan yang lebih berusia pula kembali membuka koleksi lama yang pernah mereka simpan suatu ketika dahulu. Perkembangan ini menjadikan dunia pengumpulan shilling semakin aktif.
Ada juga kisah individu yang secara tidak sengaja menemui shilling lama ketika membersihkan rumah ibu bapa mereka. Pada mulanya mereka menganggap ia hanyalah shilling biasa. Namun selepas diperiksa dengan lebih teliti, barulah mereka menyedari bahawa shilling tersebut mempunyai ciri-ciri yang dicari oleh pengumpul. Perkara seperti inilah yang membuatkan semakin ramai orang mula memeriksa setiap shilling yang mereka miliki. Walaupun tidak semua shilling mempunyai nilai yang tinggi, proses mengenal pasti setiap satu daripadanya menjadi pengalaman yang sangat menarik. Jika anda masih menyimpan tabung lama yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka, mungkin sekarang adalah masa terbaik untuk melihat kandungannya. Jangan hanya mencari shilling bernilai besar. Berikan perhatian juga kepada shilling 5 sen Malaysia 1995 kerana kadang-kadang kejutan terbesar datang daripada shilling yang paling kecil. Namun begitu, jangan terburu-buru membuat kesimpulan hanya berdasarkan tahun pada shilling. Tahun pengeluaran hanyalah salah satu faktor. Pengumpul yang berpengalaman biasanya akan menilai beberapa aspek lain sebelum membuat anggaran tentang keunikan dan daya tarikannya. Skim sebabnya ramai orang terkejut apabila mengetahui bahawa 2 shilling dengan tahun yang sama boleh mempunyai tahap minat yang berbeza dalam kalangan pengumpul. Segala-galanya bergantung kepada keadaan, ciri-ciri unik dan faktor lain yang menjadikan sesuatu shilling lebih istimewa berbanding shilling biasa. Dalam bahagian seterusnya nanti, kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimana pengumpul profesional membezakan shilling 5 sen Malaysia 1995 yang biasa dengan shilling yang benar-benar menarik perhatian. Kita juga akan membincangkan beberapa ciri penting yang sering menjadi fokus ketika pemeriksaan serta sebab mengapa ada shilling yang menjadi buruan ramai. Dan paling penting, pada penghujung video nanti saya akan mendedahkan nilai yang dikaitkan dengan shilling ini, angka yang mungkin membuat anda terus memeriksa semua shilling lama yang masih berada di rumah anda. Sekarang bayangkan anda mempunyai beberapa keping shilling 5 sen Malaysia 1995 di hadapan anda. Langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh pengumpul berpengalaman ialah memeriksa keadaan keseluruhan shilling tersebut di bawah pencahayaan yang baik. Mereka akan melihat sama ada permukaan shilling masih mempunyai butiran yang jelas, sama ada terdapat kesan haus yang ketara atau masih mengekalkan rupa asalnya. Ramai orang tidak menyedari bahawa cara shilling disimpan memainkan peranan yang sangat penting. Shilling yang dibiarkan bercampur dengan shilling lain selama bertahun-tahun biasanya akan mengalami banyak calar akibat geseran. Sebaliknya, shilling yang disimpan secara berasingan dalam bekas khas selalunya berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih menarik perhatian pengumpul. Satu kesilapan yang sering dilakukan ialah membersihkan shilling menggunakan bahan kimia atau menggosoknya sehingga berkilat. Ramai menyangka tindakan itu akan meningkatkan nilainya, tetapi dalam dunia pengumpulan shilling, keadaan asal jauh lebih dihargai. Permukaan asal shilling merupakan salah satu perkara yang sangat diberi perhatian oleh pengumpul kerana ia menunjukkan keaslian dan sejarah penggunaan shilling tersebut. Selain keadaan fizikal, terdapat juga minat terhadap variasi kecil yang mungkin wujud pada sesuatu keluaran. Walaupun kebanyakan shilling kelihatan sama, ada kalanya terdapat perbezaan yang hanya dapat dikenal pasti melalui pemerhatian yang teliti. Perbezaan kecil inilah yang sering menjadi topik perbincangan dalam kalangan pengumpul. Pengumpul yang berpengalaman biasanya tidak membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Mereka akan membandingkan shilling dengan contoh lain, meneliti setiap butiran dan memastikan bahawa semua ciri yang diperhatikan benar-benar tepat. Kesabaran menjadi salah satu sifat paling penting dalam hobi ini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, minat terhadap shilling Malaysia semakin berkembang. Ramai individu mula berkongsi koleksi mereka, bertukar pandangan dan belajar mengenali ciri-ciri unik setiap keluaran. Perkembangan ini menjadikan semakin ramai orang sedar bahawa shilling lama bukan sekadar alat pembayaran, malah sebahagian daripada sejarah negara. Shilling 5 sen Malaysia 1995 juga sering menjadi antara shilling yang diperiksa apabila seseorang membuka koleksi lama. Walaupun ramai masih menganggapnya sebagai shilling biasa, ada yang memilih untuk menyimpannya kerana percaya setiap shilling mempunyai kisah dan keunikan tersendiri. Bayangkan jika anda pulang ke rumah hari ini, membuka tabung yang sudah lama tidak disentuh,
kemudian menemui beberapa keping shilling 5 sen tahun 1995. Sudah tentu perkara pertama yang anda akan lakukan ialah memeriksanya dengan lebih teliti. Mungkin selama ini anda tidak pernah memberi perhatian kepada shilling tersebut, tetapi selepas mengetahui bagaimana pengumpul menilai sesuatu shilling, pandangan anda pasti berubah. Ada juga individu yang mewarisi koleksi shilling daripada ibu bapa atau datuk dan nenek mereka. Pada mulanya mereka hanya menyimpan koleksi itu sebagai kenangan. Namun apabila mula mempelajari dunia numismatik, mereka mendapati setiap shilling mempunyai cerita tersendiri dan mungkin mempunyai permintaan dalam kalangan pengumpul. Perjalanan menjadi seorang pengumpul sebenarnya bukan tentang mencari keuntungan semata-mata. Ia juga tentang menghargai sejarah, memahami perkembangan mata wang dan mengenali proses penghasilan shilling dari satu generasi ke generasi yang lain. Skim sebabnya ramai yang menganggap hobi ini sangat menyeronokkan. Jika anda benar-benar berminat, biasakan diri memeriksa setiap shilling yang anda temui. Jangan hanya melihat nombor tahunnya, tetapi perhatikan juga keadaan permukaan, kejelasan reka bentuk dan sebarang ciri yang kelihatan luar biasa. Pemerhatian yang teliti sering menjadi langkah pertama dalam mengenali shilling yang lebih istimewa. Mungkin ada antara anda yang sedang menonton video ini sambil memegang beberapa keping shilling 5 sen Malaysia 1995. Jika benar, simpan dahulu shilling tersebut sehingga anda benar-benar memahami ciri-ciri yang perlu diperhatikan. Jangan terburu-buru membuat keputusan hanya kerana mendengar dakwaan daripada mana-mana pihak. Satu perkara yang pasti, semakin ramai orang kini mula memberi perhatian kepada shilling lama. Minat yang semakin meningkat menyebabkan lebih ramai individu mencari maklumat, mempelajari sejarah dan membandingkan shilling yang mereka miliki dengan koleksi orang lain. Ini menjadikan dunia pengumpulan shilling semakin menarik dari semasa ke semasa. Jika anda mempunyai ahli keluarga yang gemar menyimpan shilling lama, ajak mereka menonton video ini bersama. Mungkin mereka mempunyai koleksi yang belum pernah diperiksa sejak bertahun-tahun dahulu. Siapa tahu, masih terdapat shilling yang berada dalam keadaan sangat baik dan menarik untuk dikaji. Sekarang saya ingin bertanya sekali lagi kepada anda. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti anda mendapati ia mempunyai permintaan yang tinggi? Fikirkan soalan ini baik-baik kerana ramai orang hanya mula mencari jawapannya selepas mereka mengetahui bahawa shilling yang disimpan selama bertahun-tahun sebenarnya mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi daripada jangkaan mereka. Skim sebabnya jangan sesekali memandang rendah shilling kecil. Nilai sebenar sesuatu shilling bukan ditentukan oleh saiznya, tetapi oleh gabungan faktor seperti keadaan, keunikan, minat pengumpul dan permintaan pasaran. Kadang-kadang shilling yang paling kecil mampu menjadi antara koleksi yang paling dicari. Dan kini tibalah saat yang anda tunggu sejak awal video. Ramai penonton bertahan sehingga penghujung kerana ingin mengetahui angka yang sering diperkatakan mengenai shilling 5 sen Malaysia 1995 ini. Berdasarkan dakwaan yang sering dikongsikan dalam komuniti pengumpul dan kandungan mengenai shilling, terdapat shilling 5 sen Malaysia tahun 1995 tertentu yang dikaitkan dengan nilai sehingga $64,800, bergantung kepada faktor seperti keadaan shilling, keunikan, variasi dan permintaan daripada pengumpul. Tidak semua shilling tahun 1995 mempunyai nilai tersebut, tetapi inilah sebab mengapa ramai orang mula memeriksa semula shilling lama yang masih mereka simpan. Jika anda menikmati video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, berikan like dan kongsikan video ini kepada keluarga serta rakan-rakan. Mungkin tanpa mereka sedari, masih terdapat shilling 5 sen Malaysia 1995 yang tersimpan di rumah mereka. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung, dan kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya dengan satu lagi kisah menarik tentang shilling Malaysia yang mungkin berada betul-betul di dalam simpanan anda.